Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Tan Gitiang dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Nurul Nur Syairah binti Muhammad Isa memegang nombor matrik D2023110833. Di sini saya akan menceritakan tentang keistimewaan budaya tempatan yang ada di tempat tinggal saya, iaitu di Kampung Parit 4, Kampung Baru, Tanjung Medan 32800 Parit, Perak. Korang tahu tak dekat mana tu? Kampung saya terletak betul-betul di daerah Perak Tengah. Jadi, kami memang tinggal betul-betul di Perak Tengah. Kampung saya ni terletak di tengah di antara Pekan Parit dengan Pekan Bota Kiri tau. Korang tahu tak kat mana pekan ni? Pekan Bota Kiri dan Pekan Parit ni adalah pekan yang sangat popular di daerah Perak Tengah. Jadi, korang nak tahu tak kenapa? Jom kita tengok. Kalau korang nak tahu, inilah perjalanan ke kampung saya tau. Kita kena lalui daripada jalan luar sampailah jalan ke dalam, dan inilah suasana kampung-kampung saya. Ada beberapa rumah di dalamnya. Nampak tu ada surau, ada rumah-rumah kampung-kampung dekat dalam kampung saya, dan saya punya rumah ada hujung sekali. Macam yang saya cakap, kampung saya semestinya istimewa sebabnya tinggal dekat daerah Perak Tengah. Jadi, apa yang istimewa itu? Saya telah senaraikan 5 keistimewaan yang ada dalam kampung saya, iaitu 5 budaya. Yang pertama ialah sub-dialek dan dialek. Korang tahu tak apa yang istimewa dekat kampung saya ni? Tempat saya ni merupakan salah satu tempat yang merupakan orang Perak yang asli, sebab kami merupakan penutur dialek Perak Tengah yang pekat dan asli. Nama pun daerah Perak Tengah kan? Memanglah dialek kami asli je. Jadi, macam yang kita tahu, Perak ni ada banyak dialek. Contohnya, Perak mempunyai dialek Perak Utara, Perak Rawa, dialek Kuala dan Perak Selatan. Jadi, Perak Tengah ni merupakan salah satu dialek yang memang kami menutur dialek yang sangat-sangat asli. Tapi, percayalah, walaupun kami ni banyak dialek, tapi dialek kami tetap tidak sama. Contoh yang keunikannya daripada dialek Perak Tengah kita orang adalah, kalau kita orang nak sebut huruf R, kita orang tak sebut R. Kita orang sebut macam tu. Contohnya perkataan rumah, kita tak sebut rumah, kita orang sebut ramah. Jadi, banyak lagi perkataan yang kita boleh belajar daripada dialek-dialek Perak Tengah ni. Contohnya, kalau nak kata kita ni terlampau suka sangat, kita orang tak cakap kenapa seronok-seronok sangat. Kita orang cakap, kamu jangan ingkar benar, kamu tahu tak? Macam tu. Sebab itulah kita orang ni nampak special, sebabnya dialek Perak Tengah ni memang hanya dituturkan daripada orang yang duduk di Parit, Bota Kiri dan sehinggalah Lambor. Okey, yang kedua adalah istimewanya kampung saya ni adalah dari segi topografi tau. Kenapa saya cakap istimewa? Sebabnya memang tentulah kita orang ni duduk dekat daerah Perak Tengah. Jadi kita orang ni mestilah ada Sungai Perak kan. Jadi kat sinilah letaknya Sungai Perak. Jadi senang cerita kami tinggal di berdekatan di Sungai Perak. Tapi rumah saya ni bukanlah depan Sungai Perak tu. Cuma hanya memerlukan kenderaan seperti motor ataupun kereta untuk kita tengok Sungai Perak tu. Hanya perlu bergerak sekejap saja dah boleh tengok Sungai Perak, pemandangan Sungai Perak tu macam mana. Jadi sebab itulah saya cakap tempat saya ni istimewa dari segi topografi. Kenapa? Kita orang memang sangat-sangat berdekatan dengan Sungai Perak. Kalau korang nak tahu, inilah merupakan salah satu suasana di kampung saya, di mana rumah-rumah yang saya rakam ini adalah rumah yang berada berhadapan dengan sungai. Jadi rumah mereka menghala ke sungai. Ini telah menunjukkan bahawanya kampung saya juga mempunyai kawasan topografi yang berdekatan dengan sungai. Korang tahu tak, selain pada Sungai Perak, kita orang pun ada lagi topografi yang istimewa. Contohnya macam dekat kampung saya memang sangat-sangat popular dengan penanaman padi. Sebabnya saya sememangnya tinggal di kawasan padi tau. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya mesti kita orang memang dekat kawasan ni memang semuanya tanah pamah, dan ada juga bukit di belakang. Cuma bukit tu hanyalah untuk peladangan kelapa sawit sahaja. Kalau dia bahagian hadapan, kita orang tanah pamah, dan tanah pamah tu hanya digunakan untuk kebun ataupun untuk tanaman padi sahaja. Memang tanaman padi sangat-sangat terkenal di kampung saya tau. Selain daripada kita orang ada Sungai Perak di hadapan sana tengah-tengah tu, tapi kita orang pun ada tanaman padi, kita orang ada
ladang sawit. Baiklah, ciri ataupun keistimewaan budaya yang lain yang saya akan ceritakan yang ada dekat tempat kampung saya adalah semestilah budaya kerja. Nak cakap pasal aktiviti pertanian, semestinya lah aktiviti pertanian merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang sangat-sangat majoriti daripada penduduk kampung saya. Mereka ni merupakan pesawah. Kadang-kadang sampaikan pesawah tu merupakan satu pekerjaan tradisi sebuah keluarga. Okey, ini adalah contoh yang boleh kita lihat. Saya telah merakam sebuah video yang di mana ketika ini penduduk kampung sedang memotong padi kerana padi telah masak. Okey, ciri yang seterusnya ataupun kebudayaan istimewa yang seterusnya yang ada dekat tempat tinggal saya, mestilah saya akan cakap pasal makanan kan. Mestilah makanan dekat tempat saya ada keistimewaannya. Nak tahu tak apa? Dekat Pekan Parit tu, memang saya punya kampung dekat dengan Pekan Parit. Pekan Parit ni terkenal sangat dengan mi hailam ataupun mi hailam parit orang panggil. Sebab apa? Kalau raya je mesti kedai mi hailam ni sentiasa penuh walaupun hari biasa. Nama kedai yang menjual mi hailam ni adalah Restoran Mi Hailam di Parit. Sebelum sebulan kita berpuasa, tapi ini kisah berkaitan dengan Mi Hailam Parit yang pada asalnya makanan ini diusahakan oleh kaum Cina di sana, tapi atas permintaan yang sangat menggalakkan dan penduduk sekitar juga mahu merasa makanan tersebut, pengusaha ini membuat satu kaedah dengan cara yang halal lah untuk memastikan penduduk setempat boleh juga makan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Dan laporan ini disediakan oleh tak lain tak bukan Faris Afifi. Sebenarnya mi hailam ini asalnya daripada kaum Cina, tetapi mi hailam yang sekarang ni ada di Parit adalah telah dilaksanakan oleh seorang peniaga Melayu yang merupakan berasal daripada tempat sini juga, iaitu kampung sebelah daripada kampung saya. Okey, ciri yang terakhir adalah penyatuan sosial dalam masyarakat. Apa tu penyatuan sosial dalam masyarakat? Macam kampung saya dan kampung-kampung sebelah, kalau dari segi penyatuan sosial, kita boleh lihat bila bulan puasa tiba. Kenapa saya cakap macam tu? Setiap minggu ataupun setiap hari, semestinya memang ada budaya ataupun orang kata moreh. Korang tahu tak moreh ni apa? Moreh ini adalah jamuan makan-makan bulan berbuka puasa yang diadakan di masjid ataupun surau-surau sebelum solat tarawih. Dan yang paling seronok di kampung saya ni, moreh ini dia akan dijalankan mengikut sistem giliran. Tahu tak sistem giliran dijalankan seperti mana? Di mana moreh ini akan dijalankan mengikut sistem giliran kumpulan yang dicabut semasa sebelum bulan puasa. Okey. Pengaruh budaya tempat saya terhadap diri saya, mestilah yang pertama sekali adalah dialek Perak Tengah saya, di mana dialek ini telah pekat dan menjadi sebahagian daripada diri saya. Walaupun saya berkawan dengan kawan-kawan yang bukan dari Perak, tapi saya masih lagi bercakap ataupun mengambil beberapa perkataan untuk diajarkan kepada rakan-rakan saya yang telah diperkatakan dalam bentuk dialek Perak. Contoh yang saya ajar adalah, koma nak ke mana? Ate, koma apa tunggunya lagi? Koma mohlah kita makan. Begitulah. Walaupun saya tidak bercakap secara pekat seperti orang-orang kampung saya, tetapi saya masih lagi mengaplikasikan dialek Perak Tengah itu dalam kehidupan saya, walaupun saya berada ataupun bersama dengan rakan-rakan yang bukan daripada Perak Tengah. Disebabkan tu, saya akan memberikan satu video di mana macam mana dialek Perak Tengah itu berbicara. Disebabkan Perak mempunyai banyak sangat dialek, jadi saya akan menyediakan satu video dialek-dialek Perak Tengah. Jadi mari kita saksikan. Iran sebelah tu aja dia buat ingat. Malam tu koji nak berdandut, orang tu nak koji, esok tu dah orang nak koji. Tiap-tiap malam dentum, orang nak berolong. Tak ada apa kebasi je Demi ni.